Ah. Sedih pula. Ya, bila relationship, you orang ada momen nak bercerai, itu normal. Tapi kalau momen tak ada duit, you bercerai, itu banyak. Biasa you boleh terima tak pasangan you susah? Kalau suami you boleh bertahan, tapi kalau terlalu lama miskin pun, beranak juga duduk kan? Beranak juga engkau. Mengangkat harap dengan ni. Harap bukan keluar ni, mati nak. Dia kena dua-dua. Dia nak, betul kalau lelaki ini kuat, kerja tak kuat macam saya jenis kuat kerja. Saya waktu saya diberhentikan kerja, saya sanggup pergi. Orang diberhentikan sebab saya diberhentikan kerja sebab memberontak nak ke depan. Nak ke depan. Sebab saya ni adalah orang yang tak puas hati. Saya nak ke depan, nak ke depan. Jadi bila orang tak dapat bakat saya diberhentikan kerja. Saya bawa beg saya tak ada kereta. Saya pergi. Walaupun dia dah kena buang kerja, tapi dia tetap akan keluar pakai baju office tau. Sebab dia malu nak bagi orang yang dah kena buang kerja. Dia pakai tak bagi office. Syukri tak kerja hari ni. Saya keluar rehat. Pergilah barang-barang kat pemborong-borong. Borong kedai jamu. Untuk buka kedai jamu. Buka kedai dekat pasar Syah 13 Shah Alam. Buka pasar, saya pergi kat bank-bank. Saya buka bank saya macam orang Indonesia. Dan dia tak akan balik selagi dia tak dapat gaji untuk sehari dia. Kalau malam-malam lah. Kalau gaji saya 1,800. Saya kan pasar dapat bersih nilai tiap hari saya kerja. Waktu tu 1,800 zaman saya bukan 2,000 lebih ke 3,000. Jadi bagi saya nak sebudaya tak nak sebudaya. Dan ketika saya susah, saya berjalan kaki daripada kedai ke kedai dan memang struggle lah. Masa tu belajar meniaga dekat Maiz kan. Dia menangis tiba saya. Yang macam mana yang satu produk pun tak terjual masa tu. RM50. RM50 pun tak dapat. Nangis-nangis tak apalah tutuplah. Mana tahu esok rezeki ada. Bayangkannya waktu tu RM50. Saya duduk daripada 8 pagi sampai 6 petang dekat Maiz. RM50 nak bayar kepada penyewa tanah. Saya menggigil. Saya beranggapan 50 ni adalah RM500,000. Nak bayar RM50 ni saya. Sampai kata kepada Kak, saya tak ada duit Kak. Saya punya jualan kosong. Tak ada. Tapi dia ambil juga. Kena sewa. So, RM50 tu macam RM500,000 sekarang apa yang saya rasakan. Jadi itulah menyebabkan, itulah universiti saya untuk berjaya. Jadi kalau orang tanya apakah universiti saya adalah pengalaman saya. Dan Alhamdulillah waktu kalau you all tengok saya lah pukul 12 malam, saya bangun pukul 6 pagi. Sebab bila saya dapat opportunity hari ni, walaupun saya dah tua, ya Allah Tuhanku, aku 18 tahun, aku masih berada di sini. Sahabat-sahabat saya yang seperjuangannya saya 18 tahun dah hilang. Dah flop. Sebab mereka tak boleh mengejar dunia teknologi. Tapi kami dah tua, Alhamdulillah. Sebab tu orang kata, jangan ditanya macam mana ada rumah banglo, ada kereta mewah. Tapi tanyalah macam mana struggle saya ni menggunakan perniagaan sampai hari ini. Okey, kalau pasal momen perkahwinan, sepanjang perkahwinan antara momen yang paling saya tak boleh lupa ialah maksudnya kita sama-sama tu jatuh dan bangun. Sebab kita dah pernah berniaga pasar sama-sama, pernah buka kedai jamu sama-sama, pernah bawa anak kecil lagi baringkan dekat tika hari raya tak raya. Sedih pula. So itu antara momen lah sebenarnya, momen yang paling best. Momen susah lah. Sebenarnya dalam relationship saya percaya kalau you pernah jatuh susah dengan netizen dia tak percaya. Dia kata alah bolehlah kau lahir dalam dulang emas. Dia kata pada kaya raya. Cuba explain sikit. Saya tak nak cerita, tapi kesusahan kami ni adalah bila kami tak ada duit, nak beli rumah, terpaksa cari rumah sewa, dan momen yang paling sedih bila nak beli ikan segar tak ada duit. Dan dalam tempat saya tak ada duit, dan saya sampai kata dengan isteri saya yang boleh tak bina buat kedai, tak ada duit nak keluarkan air sendiri, dan isteri saya sampai nak bagi barang kemas untuk gadai. So itu benda orang hanya nampak indah. Dan waktu itu saya dah down, dan antara memori yang saya tak boleh lupa jugalah bila arwah nenek saya tu, saya nak macam mak saya meninggal dekat badan saya sendiri, satu kereta dengan isteri saya, dan saya dapat bersama dengan dia bila arwah ayah dia nak meninggal. Yang saya anggap yang mertua saya macam saya sendiri. So benda itulah yang indah. Jadi kepada anda yang ada pasangan sebenarnya, carilah momen sedih. Bila momen sedih bukan untuk ditinggali. Momen sedih itu adalah anda perlu anda perlu bersama dengan pasangan anda. Sebab ingin mencari pasangan ketika senang tu mudah, tetapi ingin mencari pasangan ketika susah dan senang itu mahal. Sebab tu saya dengan isteri saya kalau saya bergaduh, kuatnya saya adalah bila saya fikir dunia ramai orang nak saya je. Kalau saya tinggalkan dia, banyak orang nak saya. Betul. Tapi adakah orang tu akan bersama dengan saya ketika saya susah? Dan momen tu tak boleh berulang. Sebab saya telah bergerak Datuk Seri Alif Syukri, dan saya telah terkenal lah pun. Dan saya kenal ketika isteri saya, walaupun saya memang anak orang senang, tapi mak saya memang tak ada bayar pun. Bisnes saya tak ada partner dalam bisnes saya, dan kami memang cik senang naik bersama, susah bersama. Dan kepada isteri saya, terima kasih kerana sambung susah dan senang. Sama-sama. Dan I love you forever and ever. I love you too.
Biasa tengok muka dia kan asyik makan ayam je kan, kita rasa makan rusa juga. Oh ya. Dapat tak rusa tu? Kadang-kadang tu mudah. Datuk pernah curang tak? Jujurnya biarlah rasa. Kalau aku cerita semua kan kantoi aku. Dulu mula-mula macam orang kan usik-usik, itu tak syukri, itu suka kau. Tak, kalau aku suka dia, aku tak kena buatan orang. Ni betul tak? Orang kira-kira kita nak macam orang kita suka anak bos kan. Sampai sekarang tak jumpa kawan, macam mana tu kena buatan orang. Tapi jodoh kan, sebab kalau ikut memang berbeza karakter, banyaklah sebenarnya yang kita nak perlu memahami, sebab dia daripada background lain, saya daripada background lain. So nak bersatu tu, sampai sekarang pun ada juga yang tak kena, masih bergaduh, tapi kita memperbaiki lah. Sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga ni, sebenarnya kebahagiaan tu kita yang cari. Dan saya yakin sebenarnya dalam relationship ni adalah benda yang paling mahal, adalah benda yang perkara yang paling buruk yang orang lain tak boleh terima, pasangan kita boleh terima. Dan saya yakin sebenarnya untuk berkahwin, semua orang boleh berkahwin, tapi untuk mempertahankan perkahwinan itu bukan satu perkara yang mudah. Kadang-kadang kalau kita ni selalu diomong-omongkan dengan kisah cinta, kisah seronok berumah tangga, sebenarnya dalam rumah tangga ni banyak pahit daripada manisnya. Saya percaya sebagai seorang suami, peranan kita sebagai pemimpin amat penting. Bila wanita terlalu ke depan, wanita terlalu ego, saya tak kata semua wanita, tapi kebanyakan wanita yang kebanyakan ego. Lelaki yang kena pandai twistkan plot cerita ni. So kita kena pandaikan main peranan. So, bagi saya tak ada istilah isteri perlu ikut terunjuk suami 100%. Zaman sekarang ni dia sama dan balance. Sebab tu rahsia perkahwinan kami hampir 20 tahun ni banyak pahit daripada manis. Kenapa saya boleh bertahan, dan kenapa perkahwinan boleh bertahan adalah, pandangan saya adalah ini adalah kesetiaan. Dan jujurnya banyak perkara yang jahat yang saya lakukan, cuma Allah nak tutup aib saya. Dan saya yakin banyak juga pasangan kat luar sana, mungkin ramai yang dah bercerai, ada yang on the way bercerai. Fikirkan, sebab saya berasal daripada broken family, siapa yang paling tersakiti adalah anak-anak. Jadi kepada anda, kalau kita cerita pasal kisah romantik, kisah cinta, memang happy dengar, tapi ingin saya sharekan di sini, dan ingin kalau boleh kita war-warkan kat luar sana. Sayangi pasangan anda, terima kekurangan pasangan anda. Kita bukan duduk dekat syurga, tak ada orang yang sempurna, tak ada orang yang perfect. Biasa tengok muka dia kan asyik makan ayam je kan, kita rasa makan rusa juga. Dapat tak rusa tu? Kadang-kadang tu mudah. Datuk pernah curang tak? Jujurnya biarlah rasa. Kalau aku cerita semua kan kantoi aku. Memang waktu bercinta semua cantik, hidung cantik, kulit cantik. Bila kahwin ni, setiap tahunnya kebusukan, kehodohan, kekedutan, keubanan semakin akan terserlah. Terutama bila kita berkahwin lama ni, yang kita akan rasa bosan. Kadang isteri pula mood tak swing kan, stres. Sama juga lelaki bosan dengan perempuan bosan. Tapi baru-baru ni dia tengok budak comel. Tak ada. Ya. Saya tengok budak comel lah. Ada sebenarnya dia, bukan saya. Tak, I rasa macam nak baby lah. Dia betul ke nak baby? Tak ada. Jangan tak baik lah. Tak baik. Sebenarnya Alhamdulillah ini saya tengah mengandung 2 bulan. Mana ada tipu? Ya Alhamdulillah, ini saya nak wawarkan. Alhamdulillah. Tak ada tipu. InsyaAllah dapat baby. Tak baik lah menyusul lah. Ini memang khas untuk hijabista punya tu lah. Kalau saya tak tahulah. Okey, special dia mungkin sikap gila-gila dia lah kot. Macam dia kelakar. So kadang-kadang macam nak kata romantik tak romantik, tapi dia selalu minta maaf. Contoh kalau dia salah kan, dia jarang lelaki minta maaf, tapi dia boleh minta maaf. Even bukan dengan kita je, dengan mate ke, dengan pekerja ke, dia boleh minta maaf. Dan dia seorang yang sangat menghormati orang tua lah. Mak ayah kita tu, dia lain macam dia lain mak ayah dia sendiri. So kita rasa happy lah dekat situ sebenarnya. Dan dia seorang yang sangat penting dengan keluarga, anak-anak. Dia tak pernah keluar malam lepak pergi minum kedai mamak ke, tengok bola ke. Dia memang kat rumah je. Sebab tu kalau macam tak kisah dia nak jual jeruk ke, nak jual mangga ke, nak jual apa ke, jual apa, maka memang dekat rumah kita nampak. Senang jaga. Bukan senang jaga, sebenarnya saya jenis takut bini. Bini saya ni sebenarnya dia akan cek WhatsApp saya, cek status saya, saya pergi ke mana. Tapi benda tu sebenarnya bagus sebenarnya. Tak. Tu dulu kejap nak cerita juga. Sekarang tak boleh. Sekarang ni pegang handphone tak boleh. Kita nak ajak grup join kita punya grup WhatsApp yang family finder tu kan. Dia tak nak. Tapi kita okey lah. Tak, bukan tak nak. Sebab sebenarnya macam ni, bagi I, jujur lelaki ni pegang kebebasan. Tapi bagi saya, memang isteri ni agak kontrol saya. Ini ya Allah, buat lagu raya 3 tutup kontrol lagi. Lagu raya tu tanya sebenarnya. Okey, tapi apa yang saya nak sharekan, kadang-kadang bila terlalu bebas pun berbahaya untuk saya. Dan saya kena menerima hakikatnya saya seorang yang terlalu mudah terpengaruh. Jadi saya rasa orang yang terbaik untuk menjaga saya adalah isteri saya dan juga mak saya. Jadi bagi saya, untuk kebaikan bersama, saya turunkan ego saya dan saya itu adalah terbaik. Mungkin dia orang akan rasa lucu ya, macam saya bagi bank saya dekat dia, saya bagi hampir duit saya pun saya bagi kat dia, saya tak tahu apa-apa, memang isteri yang menguruskan saya. Tapi tips sebenarnya nak berumah tangga ni, jangan banyak berkawan lah. Sebenarnya kawan ni adalah vibe paling negatif. Saya ni belum puas untuk menikmati dunia remaja.
Dan saya dah tua dah pun, dah kertu dah pun, dan tapi saya rasa ini adalah solusi yang tepat. Dan saya percaya pahit itu adalah ubat, manis itu adalah racun. Saya okey je lah, sebab saya yakin Islam ni nak yang terbaik je untuk saya. Tapi baru-baru ni dia tengok budak comel. Tak ada. Ya, saya tengok budak comel lah. Tak ada, sebenarnya dia bukan saya. Tak, I rasa macam nak baby lah. Dia betul ke nak baby ni? Tak ada, jangan tak baik lah. Tak baik. Sebenarnya Alhamdulillah ini saya tengah mengandung 2 bulan. Mana ada tipu? Ya Alhamdulillah ini saya nak wawarkan. Alhamdulillah. Tak ada menipu. InsyaAllah dapat baby girl. Tak baik lah menipu lah. Ini memang khas untuk hijabista punya tu lah. Kalau saya tak tahulah. Siapa yang lagi manja dalam hubungan? Dia. Saya memang tak apa nak manja sangat. Dia tanya je orang tengok air kenapa kita tengok kan? Dia macam ibarat macam kita anak bongsu. Manja tu kalau Luqman macam tu lah. Okey, saya nak share sikit. Lelaki ni dia bukan macam lelaki. Isteri saya ni agak boy sikit. Saya lebih kepada macam perempuan sikit. Tapi saya rasa semua lelaki ni makin tua makin manja. Problem perempuan bila nak menopause, umur dalam 40-an kan, dia ni lagi nak jarak dengan lelaki. Lelaki ni perlukan belayan. Jadi saya harap wanita-wanita sana terutama pengguna-pengguna hijab istihab, manjakan suami anda. Jangan asyik berfashion beli baju 4,500 ribu suami anda dah ke laut. Jadi kalau boleh kan manja-manjakan. Ni nak panggil abang nak makan belai-belai sikit ya. Kalau dapat lelaki huru-hara macam tak ada masa nak belai-belai. Kau tengok tak huru-hara tak apa baik. Lelaki ni hidup kita jadi huru-hara. Ya. Jadi rasa saya lelaki ni suka manja-manja lah. Sebab tu kalau kita tengok perempuan-perempuan yang penyundul ni dia melembut, baik-baik. Bila dia manja tu, itulah efek yang perlu. Memanglah belum kahwin malah manja. Tu kalau dah kahwin, hilang dah main manja semua. Kan? Tak terjawab tengok. Okeylah, ini sana. Perempuan tak pernah berdosa dan perempuan tak pernah bersalah. Jadi lelaki ni kejap. Jadi lelaki ni kena banyak mengalah. Jadi bagi saya, untuk nak stopkan masalah, minta je maaf. Sebab kalau tidak, perempuan tak pernah bersalah. Jadi nasihat saya untuk bahagia, minta maaf. Jadi first time saya jumpa dia tu kan, pandang pertama tu tengok terus jatuh cinta. Tiba. Tapi kami tak bercinta terus sebab waktu tu saya dah ada girlfriend. Nyanyi sikit lagi tak, saya dah kata mati. You nak ida ais mati ke tak? Tak pastilah saya boleh mati dulu. Nak ke tak nak ni? Tak, serius ni. You nak ida? Nak. Tak ikhlas je. Nak. Cinta. Salah satu sebab saya suka dia, saya memang nak kahwin cepat. Sebab waktu saya agak liar. Liar macam mana tu? Liar saya pergi parti dulu. Saya jenis social lah. Jadi saya kata kalau aku berterusan benda lagi jahat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Datuk Sri Abdul Syukur Marzawan. Saya Nusha Dato' Omar Rashid. Usia 40. Umur saya 38 tahun. Saya tua daripada dia. Ya. Tu mula-mula dulu ingat dia nak buat kakak angkat. Bukan. Ini saya punya sugar mami saya. Saya ni disebabkan saya anak orang kaya dan terkenal. Banyak perempuan nak saya dan termasuk isteri saya. Hello. Saya sebenarnya tak nak dia. Saya macam terdesak. Jadi saya rasa okeylah, aku ambil lah kau jadi bini aku. So saya kira I ngorak you lah. Yelah. Macam mana cara I ngorak? Cuba cerita. Cuba cerita. Buktikan betul-betul. Ini kisah jujur. Sebenarnya perkenalan kami ni adalah melalui tempat kerja. Dan saya dengan isteri saya ni, saya memang banyak kenalan dan kebetulan saya pun ada buat modeling juga dulu. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman majalah dulu, diorang tak tahu suara saya. Jadi diorang tahu gambar. Jadi bila masuk pertandingan modeling, diorang hantar gambar dulu kan. Jadi yang akan masuk final. Tapi bila diorang dengar suara saya, automatik saya akan direject. Okay, nak dijadikan cerita, isteri saya tu pula waktu tu dia buat modeling untuk iklan Sunset. Dan saya tengok iklan tu, cantik lah dia. Dan waktu tu bekerja dengan senarai tinggi. Jadi first time saya jumpa dia tu kan, pandang pertama tu tengok terus jatuh cinta. Tiba. Tapi kami tak bercinta terus sebab waktu tu saya dah ada girlfriend. Dan bila saya jumpa dia kan, dia ada something benda yang different, di mana dia nampak lebih Islamik, nampak lebih care kepada saya dan dia tahu perangai saya yang sebenarnya. Dan saya ni sebenarnya lebih kepada keperempuanan, tapi isteri saya ni lebih kepada kelakian. Kira suami isteri lah ni. Jadi saya rasa bila saya jumpa dia, saya macam tak sangka berat, tak suka bawa kereta. Apa tak bawa kereta ni lah, kejap macam mana nak berat kereta ni. So bila saya dengan dia ni, saya nampak dia suka bawa kereta, dia suka angkat berat. So bolehlah, saya pun feeling wanita. Ala-ala wanita kita tak pernah disakiti. Tapi bila isteri saya ni macam, okey, dia melengkapi lah. That's why kalau dari segi mengorat tu, tak adalah mengorat sangat pun sebenarnya. Tak adalah macam I love you, I miss you, tak ada kan? Macam mana? Lagi tak payah nak cerita semua. Dia tanya Kau jawab lah. Aku jawab. Cerita lah. Takkanlah aku tak jawab. Tadi kata cerita bekas sebenar. Ya, cerita lah bekas sebenar. You lah cerita tadi. You bukan cerita. Alah, you lah cerita. Aku pula.
Tak cakap you kata tipu. Okey lah, bagi kisah benar je. Kisah benar. Okey, mula-mula dia telefon lah. Aku tu budak kan dia muda. Budak ni nak apa telefon aku je ni. Yang kan nak buat kakak angkat ke apa kan. Tapi macam tak adalah keluar-keluar. Macam first kali keluar tu dia terus ajak pergi ladang itik mak kan. Ya, tak. Mula kita pergi agensi modeling. Aku aja sebab aku sebenarnya nak job modeling dia. Sebab dia suruh perkenalkan kat mana dia masuk agensi. Dia nak jadi model. Sebab zaman dulu nak jadi model, tak macam sekarang kan famous. Zaman dulu nak jadi model kena pergi macam famous artis, agensi. Selalu macam sharing lah dapat job tu. Salah satu sebab saya suka dia, saya memang nak kahwin cepat. Sebab waktu saya agak liang. Dia macam mana tu? Saya suka pergi party dulu. Saya jenis sosial lah. Jadi saya kata kalau aku betul-betul lagi jahat. Jadi saya decide untuk kahwin, saya betul nak umur. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.